Dah lama kan tak makan ayam pasu. Famous ni dulu-dulu. Viral sana sini pasal ayam pasu ni. Nampak kambing ni? Kambing golek kat sini sehari seekor tau. Menu-menu ni semua ada dekat dalam kolej. Kolej. Nak ikan bakar yang fresh, sate bakar pakai arang, main lah dapur gas. Baru betul. Sup tulang sekawah. Ni padu. Live cooking pasta. Dia masak panas-panas depan mata. Macam ni request baru puas hati. Mi kari udang. Udang dia besar lesung. Saiz dia pun bukan kecil-kecil anak tau. Kali ni memang hidden gem untuk orang Melaka. Sebab orang luar Melaka lagi ramai tahu pasal pot yang ni. Lagipun semua makanan disediakan oleh chef dan juga bakal chef kat sini. Tak cerita pasal nasi tadi. Nak nasi? Menu nasi pun ada. Lauk pauk kat sini pun banyak gila. Dari masakan kampung-kampung punya style, air tangan mak-mak, sampai yang moden, semua ada. Kalau kira daripada lauk sampai pencuci mulut, tak ada yang biasa-biasa kat sini. Untuk kanak-kanak, makanan untuk diorang pun banyak. Nama pot kali ni Batik Cafe daripada Batik Catering. Dan Batik Catering ni salah satu projek dari ICYM, International College Yayasan Melaka, dengan gabungan program TVET. Diorang ni ada kursus kulinari, pastry dan juga khidmat catering. Sebab tu kualiti masakan diorang ni semua power. Harga santapan iftar kat sini murah je, baru 65. Beli 7 tiket dewasa, dapat 1 tiket free. Sebab tu dapat harga murah dan kualiti. Nak rasa buffet diorang, tempah cepat-cepat. Rasa sendiri, feel sendiri. Roger sekarang.